Doa nak bagi mata cerah. Soalan Sayyidina Muhammad nak bagi mata tak rabun. Ikut ramai dah bagi dah kata bismillahirrahmanirrahim. Baca. Allahumma salli ala man tabat bikaffi ainu qatadah. Allahumma salli ala man tabat bikaffi ainu qatadah. Allahumma salli ala man tabat bikaffihi ainu qatadah. Jadi kalau kita orang sakit mata, masalah orang yang mata rabun, buat kat orang, baca 3 kali. Lepas tu baca macam ni lah. Allahumma salli ala man tabas bikaffihi ainu qatadah. Buat isyarat mata dia tu, buang. Ambil belah kiri pula, buang. Lepas tu baca Allahumma salli ala man tabas bikaffihi ainu qatadah. Ambil, buang. Ambil, buang. Baca lagi kali 3, ambil, buang. Ambil, buang. InsyaAllah mata dia cerah.